Okey, baik. Suka saya nak sedikit membahas tentang ayat yang kita baca ni. Okey, kita tengok pada ayat hmm, ayat nombor 2. Okey, di kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Baik. Di sini ayat ini mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu para hamba-Nya, okey, yang mana mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah menyebutkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar apa? Jalan keluar daripada segala permasalahan dan juga kesulitan. Okey. Jadi kalau seandainya kita bingung pada hari ini dan sebagainya, pada hari-hari mendatang, mungkin ya yang namanya manusia kan ada orang kata apa? Merasa sesuatu tersebut tidak tidak meyakinkan kita dari segi rezeki dan sebagainya. Jadi apa kata Allah pada kita, iaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari sumber yang dia tidak ketahui. Okey, jadi kalau seandainya kita pada hari ini merasa sesuatu kurang, uh, apa, merasa kurang di dalam kehidupan kita, iaitu terutama daripada segi rezeki. Okey, so jangan orang kata berputus asa ataupun uh, berfikir sesuatu yang negatif lah. Okey, kerana apa? Kerana Allah sudah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan juga akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ha. Jadi sebenarnya rezeki kita ni sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekian sekian sekian. Okay, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang hamba tersebut diciptakan dalam kandungan, 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian setelah 40 hari kemudiannya ditiupkan roh. Okay? Dan kemudian dituliskan diberikan catatan amalannya, sudah ditentukan kehidupannya yang akan mendatang, akan di rezekinya sebanyak ini, umurnya sebanyak ini, akan apa nanti dah di apa nama dah lahir dah besar, akan dinikahkan dengan dengan segini sekian. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita merasa tidak yakin dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja yang saya ingin sampaikan kerana kebetulan kita sampai di ayat ini. Okey, terutama kita berada di bulan Ramadan ni adalah yang mana uh, perlu lagi kita tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Baik. Kemudian kita terus pada muka surat seterusnya. Tadi Puan Zarina sudah. Okey, kita kembali kepada Puan Rohana. Silakan Puan Rohana. Surat sebelah. Iya. 59. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudaruhun
ولا تضروهن لتضيقوا عليهن وإن كنت أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ويجعل الله بعد عسر يسرا عسر وكأي يسرا ولا ملئ سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية وكأي من قرية عتت وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقه الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليعلموا أن الله لتعلموا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kemudian kita teruskan dengan Puan Zarina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa is asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa
وأظهر وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض فلما نبأ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد دعت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن إن طلق إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علينا وقودها وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة سلام وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke. Kemudian seterusnya adik Aisyah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخل ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب ضرب الله مثلا للذين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا قالت رب ابني إذ قالت. إذ قا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر ومريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وص- وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kemudian kita teruskan dengan uh, Dr. Syairil. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Baik, Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi dengan Puan Asmah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kita semua dah baca Puan Asma dah baca. Dr. Syah dah baca. Adik Aisyah dah baca. Puan Rohana dah baca. Puan Zarina pun dah baca. Okey, baik. So, semua yang dah baca untuk satu round ni. Okey, saya nak menjelaskan sedikit tajwid lah. Okey, sebabnya kita dah juz 29. Jadi, banyak masa lagi yang perlu kita isi. Baik. Untuk hari ni, saya nak bahas tentang pengenalan tajwid kita yang kita belajar selama ni. Mungkin kalau antara tuan-tuan dan perempuan yang ikut di kelas kami mungkin dah dijelaskan lah. Okay, apa itu tajwid, kemudian apa makhrajnya apa, terbagi kepada berapa sahaja. Okay, dan di sini saya kongsikan semula supaya sama-sama kita ambil orang kata istifadah daripada penyampaian ini insya-Allah. Baik, pertama kita tengok dalam buku makhraj buku ni, okey, kalau yang tuan-tuan perempuan ada, boleh buka muka surat awal tu, muka surat nombor 1. Okey, kalau yang tak ada boleh tengok pada skrin ni lah. Jelas nampak skrin saya tunjuk ni ke tak nampak? Nampak Ustaz. Nampak Okey, baik. Doktor dah ada ke buku ni, doktor? Tak ada. Tak ada. Nak dapatkan ke? Itulah macam berminat lah juga. Nampak Kalau best. kalau nak dapatkan boleh pergi. Ni doktor tahu kita punya program ni daripada mana? Saya macam ternampak iklan Di untuk TikTok, tadarus Instagram. Instagram. Ah, Okay. Kalau nak dapatkan buku ni boleh dapatkan di TikTok kami lah di Al-Mathani. okey. Nanti saya Okay, tengok. boleh beli kat sana. Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Kita tengok dekat sini pengenalan tajwid, suatu elemen penting di dalam pembacaan Al-Quran. So, tajwid adalah bukan tajwid, makhraj huruf. Makhraj huruf, dekat makhraj huruf ni dia adalah satu elemen penting di dalam pembacaan Al-Quran. Elemen penting bermaksud dia memainkan satu peranan yang amat penting ketika kita nak membaca Al-Quran. Yang mana elemen-elemen dalam Al-Quran ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, yang pertama disebut dengan makhraj. Okey, kita nampak kat sini makhraj. Yang sekarang ni lah yang bahasnya adalah makhraj. Kemudian yang kedua, nama huruf. Okey, nama huruf. Nama huruf juga kita kena tahu sebelum kita kenal makhraj. Nama huruf. Minta maaf tulisan saya agak sebab dia saya ingat ni payah. Ya, saya cuba betulkan sikit. Okey. Antara elemen okey, saya letak kat sini lah. Antara elemen yang pertama adalah nama huruf. Yang kedua, tulisan huruf. Yang ketiga, makhraj huruf. Dan yang keempat, sifat huruf. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu tahu ketika kita nak membaca Al-Quran.
Okey, macam mana kita nak baca Al-Quran kalau nama huruf pun kita tak kenal? Macam mana kita nak baca Al-Quran kalau tulisan dalam Al-Quran kita tak kenal? Huruf ya bersambung ketika bersambung macam mana? Huruf qaf ketika bersambung macam mana kan dan sebagainya. Huruf apa sahaja yang boleh bersambung, huruf apa sahaja yang tidak boleh bersambung. Kemudian seterusnya kepada makhraj. Makhraj nak sebut sesuatu huruf, kita kena tahu sebutan makhraj huruf yang betul yang macam mana, di mana tempatnya dan apa itu makhraj. Kemudian sifat huruf. Okey, dalam setiap huruf dia ada sifat-sifat tersendiri. Baik. Pengertian makhraj. Sekarang kita tengok pada pengertian makhraj. Makhraj dari segi bahasa adalah tempat keluar. Okey, kerana makhraj dalam bahasa Arab artinya tempat keluar, diambil daripada kata kharaja. Kharaja kata kerja, keluar. Makhraj tempat keluar. Bahasa Arab ni dia mudah je. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan nak belajar bahasa Arab, dia sebenarnya mudah. Dia tinggal tambah huruf, buang huruf, dah tukar makna terus. Gitu. Berubah baris pun tukar makna. Bila nak buka kelas bahasa Arab? Ya. Bila nak buka kelas bahasa Arab? Itu kita bincang tepi pula puan. Okey, so contoh kalau kita kata masjid. Okey, masjid daripada perkataan sajadah, tempat sujud. Sajadah artinya sujud. Masjid, tempat sujud. So, makhraj, tempat keluar. Itu asal kata dia. Okey. Dalam istilah ilmu tajwid, yang mana tempat keluar ini dikenal dengan tempat keluar huruf. Okey. So, makhraj itu tempat keluar huruf. Dari segi istilah, suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk dan diucapkan, iaitu tempat keluar huruf yang mana terputusnya sebutan sesuatu huruf ketika menyebutnya. Macam mana kita nak tahu makhraj huruf ba? Macam mana kita nak tahu makhraj huruf mim? Macam mana kita nak tahu makhraj huruf jim? Apa dia? Iaitu di mana tempat terputusnya suara. Okey, kalau kita kata tempat hurufnya terbentuk ni, kita susah sikit nak faham lah. Okey. Jadi kita ambil tempat yang terputusnya sebutan. Macam mana cara dia? Cara dia tuan-tuan dan perempuan panjangkan suara. Okey, sebut je. Okey. Kemudian nak sebut huruf apa? Nak sebut huruf ba. Nak sebut huruf, nak tahu makhraj huruf, mesti kena sukunkan huruf tu. Nak sebut huruf ba, berarti sukunkan huruf ba. Okey, berarti kita sebut bunyi terputusnya suara tu dekat mana? Kita tengok mulut kita. Ab, berarti yang bergerak apa? Bi, Bibir. bibir. Berarti makhraj huruf ba berada di bibir. Gitu sahaja. Okey. Kemudian kita nak tahu huruf jim. Contoh kata. Aj, aj. Di mana terputusnya? Kita rasakan bahagian mulut kita. Di mana dia bergerak? Di bahagian tengah lidah. Pergi ke mana tengah lidah tu? Pergi ke lelangit atas. Dan begitulah seterusnya. Okey? Jadi itu namanya makhraj. This one is the door. Oh, Ya. ada. Ada soalan ke doktor? Oh, maaf. Okey. So begitu. So cara untuk menyebut ataupun mengenal makhraj huruf dengan cara kita memanjangkan suara, kemudian kita apa nama? Sebut huruf tu dalam keadaan sukun. Baik, itu yang pertama. So itu adalah makhraj. Pengertian huruf pula suara yang dikeluarkan dari tempat huruf. Tempat keluar huruf bergantung kepada makhraj muhaqqaq ataupun makhraj muqaddar. Okey. Jadi kita nak tahu apa itu huruf. Huruf pula adalah suara yang dikeluarkan dari tempat keluar huruf. Bererti huruf tersebut semuanya mempunyai suara. Okey. Hanya satu huruf sahaja yang tidak mempunyai suara. Bukan satu huruf, satu golongan huruf. Apa dia? Iaitu huruf mad. Dia tidak huruf mat dia ada suara juga. Jadi semua huruf dia ada suara kecuali sebutan. Huruf mat dia tak ada sebutan. Dia ada suara tapi tak ada sebutan. Okey. Baik.
yang mana dia itu bergantung kepada makhraj muhaqqaq dan juga makhraj muqaddar. Makhraj muhaqqaq apa dia? Makhraj muqaddar apa dia? Jenis makhraj huruf terbahagi kepada dua, makhraj muhaqqaq dan juga makhraj muqaddar. Baik, makhraj muhaqqaq ialah tempat keluar huruf yang mana tempat keluar huruf yang sahih, iaitu makhraj yang bergantung kepada salah satu juzuk daripada juzuk-juzuk kerongkong atau lidah dan juga atau dua bibir mulut. So, nak mudah fahamnya, okay, kalau nak terangkan satu-satu ni takut yang tuan perempuan eh tak faham, okay? Jadi saya mudahkan bahasanya, iaitu huruf-huruf yang kita dapat tahu, dapat detect di mana tempat huruf tersebut keluar. Itulah makhraj muhaqqaq. Dia ada tempat yang ditentukan. Macam tadi huruf ba, dia ada tempatnya di bibir. Huruf jim tempatnya di lidah, di tengah lidah. Kemudian huruf apa lagi? Huruf kha misalkan. Huruf kha berarti di kerongkong. Okey. Suara dengung berarti di hidung. So dia ada tempat-tempat yang ditentukan. Okey. Itu namanya makhraj muhaqqaq. Okey, kalau hidung tadi dia tak termasuk lah. Okey. Uh, Nanti dia masuk kepada makhraj muqaddar. So, antara mulut, okay, bibir, lidah, kemudian kerongkong. Okay, so dia dapat ditentukan bahagian-bahagian mana yang kita guna. Itu makhraj muhaqqaq. Okay, yang ada sebutan, huruf tersebut dia ada sebutan. Yang kedua, makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar adalah makhraj yang perkadaran sesuatu yang boleh disukat sama ada banyak ataupun sedikit dan panjang atau pendek. Suatu makhraj yang luas yang tidak mampu untuk kita tentukan dengan tepat. Terdapat juga pandangan yang mengatakan makhraj muqaddar bukanlah tempat keluar huruf tetapi tempat laluan suara. Baik. Secara mudahnya, makhraj muqaddar pula makhraj yang kita tak dapat nak detect di mana tempat keluarnya. Okey, secara detail. Okey, secara pasti, secara tepat. Macam contoh kita kata huruf kha, okey, ataupun huruf ha, huruf hamzah. Semuanya huruf tersebut berada di bahagian kerongkong. Okey, hamzah di mana? Hamzah di bawah. Di paling bawah kerongkong. Huruf ha di mana? Huruf ha di tengah kerongkong. Okey. Huruf Ustaz, kha di mana? Ya, saya. maaf ganggu kejap. Saya tak faham tu. Juzuk-juzuk tu apa? Ustaz? Juzuk tu artinya bahagian. Kan juzuk dalam Quran. Oh, bukan. Juzuk tu artinya bahagian. Juz, bahagian-bahagian. Yang saya cakap tadi lah ni, kerongkong ni bahagian mana? Bahagian bawah. Kemudian huruf ha bahagian mana? Bahagian tengah. Masih lagi di kerongkong, tapi ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang hujung. Ha, gitu. Tu makhraj muhaqqaq. Makhraj muqaddar dia tak dapat nak ditentukan. Yang pastinya dekat situlah dia keluar. Dekat situlah dia, suaranya ada. Kan? Contohnya dia terdiri daripada suara dengung dan juga suara huruf-huruf mat. Okey, bunyi suara huruf mat dan juga suara dengung. Contoh kalau dengung dia berada di hidung. Saya nak tanya hidung tu dekat bahagian mana? Dekat bahagian sini ke, dekat luar sini ke? Tak dapat nak ditentukan. Yang pastinya dia melalui kawasan itu. Okey. Contoh kata, saya contoh ambil gambar. Okey, ni. Untuk makhraj ataupun makhraj muqaddar, dia berada di kawasan sini sampai ke sini. Okey. Ataupun daripada kawasan sini pergi ke sini. So sepanjang ini inilah dinamakan makhraj muqaddar. Dia melalui kawasan sini. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, tu tak pasti. Okey? Kerana tak dapat ditentukan secara tepat. Macam suara huruf mat yang kita panjangkan. Qa, bunyi a tu di mana? Kalau qa tu adalah huruf qaf. Tapi suara huruf mat tu di mana? Dia tak dapat nak ditentukan. Yang pastinya daripada kotak suara kita kat sini tuan-tuan dan puan. Kotak suara terus keluar melalui kawasan sini.
Okey, sama juga dengan dengung. Suara dengung dia akan keluar daripada sini sampai ke sini. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, tak dapat nak ditentukan dengan secara detail. Okey? Baik. Itu namanya makhraj muhaqqaq dan juga makhraj muqaddar. Boleh faham dulu dua benda ni? Boleh, insyaAllah. Boleh InsyaAllah doktor pernah dengar ke istilah-istilah ni? Ustaz, cuma Pernah. saya nak, Ya saya. Ustaz, cuma saya nak buat perbezaan macam muhaqqaq ni maksudnya bahagian-bahagian di mana huruf tu keluar di bahagian kerongkong lidah dua bibir. Itu muhaqqaq. Tapi muqaddar ni tadi Ustaz kata perkadaran, maknanya tak ada tentu kawasan mana boleh diukur kan. Sama ada boleh panjang pendek, dengung dan sebagainya. Itu bezalah antara muhaqqaq dan muqaddar Ya. Itu yang saya faham. Ya. Betul Ustaz? Okay, betul cuma kurang tepat. Kurang Maksudnya gini je nak faham je tu. Makhraj muqaddar dia ada sebutan. Dia ada sebutan. Okay, dia ada sebutan dia yang mana kita dapat tentukan tempat huruf tersebut terbentuk. Di mana terbentuknya tadilah di kawasan kerongkong. Di kerongkong pula ada bahagian-bahagian dia. Pangkal ke, tengah ke, hujung ke. Lidah pula ada pangkal ke, tengah ke, hujung ke, sisi ke. Dia dapat detailkan satu persatu. Itu namanya makhraj muhaqqaq. Makhraj muqaddar dia secara umum. Yang pastinya di laluan kerongkong, di rongga kerongkong. Yang pastinya di rongga hidung. Itu sahaja dia. Sebab tu dia kata makhrajnya yang luas. Daripada sepanjang kerongkong ini, semua kawasan dia. Tu maksudnya. Betul dah tadi Puan Asmah cakap tu. Maksudnya Cuma gini, kurang kalau tepat. muhakkak ni dia lebih khusus, kalau muqaddar ni dia lebih umum. Ya, dia lebih umum sebab dia tak dapat nak ditentukan di mana tempat yang secara tepat. Dia gitu. Okey, boleh? Itulah yang basic tu nak kena faham dulu baru kita boleh pergi terus. Tu saya tanya dulu faham ke tidak apa yang saya sampaikan ni? Ustaz, maksudnya makhraj ni kalau untuk satu-satu abjad, satu-satu huruf, dia boleh ada dua-dua kan? Sebenarnya macam qaf tadi. Tak. Qaf tak. tu dia satu. Satu makhraj sahaja. Tapi Kalau- dia bermula dekat peti suara kan? Ya. Penghabisan dia yang tadi Ustaz kata tak pasti kat mana kan? Kan Okey, tu? dia gini. Kotak suara kita tu menghantar suara. Okey. Sebab tu suara tu dia panjang di makhraj muqaddar tadi. Kita panjangkan. Bila nak bunyikan bunyi qaf, ingat setiap huruf nak dapatkan makhrajnya dia kena sukun. Bila sukun itulah sebutan. Okey. So bila kita panjangkan suara terputus suara tu. Di situ makhrajnya. Faham ke faham? Bila dekat hujung tu baru boleh kita cakap yang itu adalah makhraj dan makhraj tu Ya, bergantung kat mana. betul. Sebab Okey. kalau kita nak kata suara, semua huruf ada suara. Huruf mat pun ada tidak. suara juga. Cuma dia tak ada Betul. sebutan. Hmm. Huruf mat dia ada suara tapi dia tak ada sebutan. Suaranya Okey. itu pula dibantu dengan huruf-huruf yang ada sebutan. Gitu. Suara Faham? tu bunyi kan Ustaz? Ya, Bunyi suara huruf. tu bunyi. Contoh macam gini nampak tak? Contoh kalau begini. Ini ni ada berapa suara agak-agak tuan dan perempuan. Ni bunyi ni huruf ni lah bacaan ni, kalimat ni saja. Yang saya bulatkan ni. Ada berapa suara? Huruf qaf tu. Ya, huruf qaf. Ada berapa suara? Berapa suara? Bukan qaf saja ni yang saya bulatkan lah. Yang saya bulatkan huruf qaf dan juga baris atas. Ada berapa suara? Qaf alif fa kan? Macam mana? Qaf Itu- maksudnya ada dua lah. Dua suara Qaf ke? alif fa. Itu ejaan. Qaf alif ba tu ejaan. Satu je Ustaz. Satu Okey, suara. siapa yang kata satu, siapa yang kata dua? Jom kita perbincangan ulama.
Okey, di sini ada dua suara. Apa dia dua suara tu? Okey, dua suara. Suara ni apa? Suara apa dia? Suara pertama suara huruf qaf, suara kedua suara baris atas. Faham ke faham? Kalau huruf suara huruf qaf sahaja macam mana patutnya suara tu? Ke? Ke? Macam tu. Up. Up. Up, Oh, up. okey. Tu sebutan dia, tu sebutan dan suara dia. Up. So bila dia Okey. baris atas itu suara yang kedua. Oh, okey. Ya, betul. Kalau semalam doktor ikut ke semalam? Ada semalam yang masa Ustaz ajar pasal ada huruf ba tu kan? Up. So bila kita nak sebut huruf mim, sebutan huruf mim tu macam mana? Hmm, Hmm. kan? Hmm. So bila kita kata mim baris atas, ma, nampak tak? Nampak? Satu suara, dua suara. Hmm. Gitu. Hmm. Okey. Oh, okey, faham. Faham, Faham ke faham. faham? Faham. Boleh. Boleh, Maknanya dia ada dua, maksudnya dengan ma. Ya. Okey, kalau kita tambah dengan huruf huruf mat jadi ma. Kalau baris atas ma, kalau baris bawah mi, baris depan mu. Ya, itu semua dah dua Okey. sebutan dah tu. Ma Ah, tu Tapi baris atas, mim. kalau yang tadi mat tu mat sendiri tak ada sebutan kan Ustaz kata? Ya, mat, jangankan mat, baris atas dan baris atas pun tak ada sebutan. Hmm. Baris atas, saya tulis baris atas ni nak bunyi apa? Tak ada sebutan. Betul tak? Alif mat pun tak ada sebutan. Betul? Bila dia nak berbunyi, bila nak ada suara, digandingkan dengan satu huruf, apa pun itu. Barulah dia bunyi ba. Nampak tak? Ba tu kalau kita tak letak baris, dia ada lagi sebutan dia. Eh, Ada sebutan dia. Okey? Hmm. Okey, okey. Tu maksudnya. Faham ke faham? Faham? faham. Faham, Faham. Ustaz. Okey, so begitu. Baik. Jadi itu adalah makhraj muqaddar dan juga makhraj muhaqqaq tadi. Okay, yang mana ada huruf mempunyai sebutan, ada huruf yang tidak mempunyai sebutan. So huruf-huruf yang tidak mempunyai sebutan, dia punya makhraj dia iaitu makhraj muqaddar. Sebab tu dikata kat bawah ni terdapat juga pandangan yang mengatakan makhraj muqaddar bukanlah tempat keluar huruf, tetapi ia lebih kepada tempat laluan suara. Gitu. Okey. Baik. Kemudian pembahagian makhraj huruf. Okey, baik. Pembahagian makhraj huruf. Ni jenis tau. Ni jenis makhraj. Pembahagian makhraj huruf dia terbahagi kepada dua, iaitu huruf asliyah, makhraj huruf asliyah dan juga makhraj huruf far'iyah. Namun dalam buku ni dia hanya memasukkan tentang pembahasan makhraj huruf asliyah sahaja. Okey, yang mana makhraj huruf asliyah itu terbahagi kepada dua lagi. Banyak pula bahagian-bahagian dia. Okey. Yang pertama dikenal dengan makhraj am, yang kedua dikenal dengan makhraj huruf khas. Okey. Baik. So nanti kita akan dapat detect lah yang mana makhraj muqaddar, yang mana makhraj muhaqqaq pada dua makhraj tadi. Pada dua makhraj ini. Okey. Baik, kita tengok yang pertama, makhraj huruf am. Makhraj huruf am terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu rongga, kerongkong dan juga uh, rongga mulut. Disebut dengan jauf. Okey, disebut dengan jauf. Yang kedua, kerongkong. Berarti ada tak tempat yang tertentu dia jelaskan? Nombor 2 ni. Nombor 2 ni ada tak tempat yang tertentu dijelaskan? Tertentu maksudnya dekat halkum tu. Ya. Peti suara. Bawah tu. Peti suara. Okey. Tak, maksudnya tu gini. Kerongkong ni dia dijelaskan. Okey, ni kerongkong. Berarti kita tahu huruf tersebut datangnya daripada Kerongkong. kerongkong. So, kita tahu kan? Kerongkong. Kalau yang Tahu. pertama,
Dia rongga kerongkong. Rongga yang mana? Rongga bawah ke? Rongga atas ke? Rongga mana-mana? Rongga mulut yang mana? Oh, Rongga Ah, mulut tahu, rongga kerongkong tu bahagian di kerongkong. atas lah, atas lagi Atas kerongkong daripada sini. lagi, atas lagi Laluan suara. sini. Qaf dengan kaf tu kan, itu rongga yang Ustaz Ya, kawasan sebut. selaluan ini, laluan kita, Hmm. lepas laluan sini ni, itu semuanya rongga. Rongga sini rongga kerongkong, rongga sini rongga mulut. Maknanya rongga tu bahagian laluan lah. Iya, sebab tu Kalau disebut dengan kerongkong tu jauh. bahagian khusus bahagian kerongkong. Iya, jadi kerongkong nanti dibahagi lagi makhraj khasnya. Sekarang ni dia sebut dengan makhraj am dulu. Hmm. Okay, so ni dah dapat dah satu, dua. Yang ketiga lidah. Yang keempat bibir. Yang kelima rongga hidung. So, dua makhraj ini, nombor satu dengan nombor lima, ini adalah disebut dengan makhraj muqaddar. Muqaddam. Muqaddar. Muqaddar. Dua ni muqaddar sebab dia melalui rongga sahaja. Kalau yang Hmm. tiga lagi, kerongkong lidah bibir, dia ada bahagian-bahagian dia nanti dipecah. Sebab tu dekat sini makhraj huruf khas pula, dia terdapat 17 makhraj. Okay? 17 makhraj. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang belajar tajwid lebih dalam, dia ada yang kata 16, ada yang kata 14. Tu lain cerita lah tu. Okay, kita nak fokus pada yang ini sahaja. Baik. So makhraj huruf terbahagi ke makhraj khas pula, dia terbahagi pada 17. Yang pertama rongga kerongkong. Rongga kerongkong sahaja. So rongga kerongkong ni dia tak dapat tentukan rongga kerongkong atas ke, bawah ke, tengah ke dan mana ke, tak. Dia rongga kerongkong je. Yang penting dia rongga kerongkong dan juga rongga mulut. Iaitu suara-suara huruf mat. Okay, suara-suara huruf mat dan juga suara baris atas, baris depan, baris bawah. Okay. Itu termasuk rongga. Kerana kenapa? Tuan-tuan dan puan pernah tak fikir, saya kalau nak bahas ni tak jadi kita mengaji sambung ni kan. Kan? Tapi tak apa je, masih ada lebih berapa hari lagi kita sempat lagi insya-Allah. So saya nak mengambil kesempatan ni untuk memberi pada peluang kepada tuan dan perempuan lah. Baik. Ni baris atas. Kenapa dia mesti pair dengan alif? Kenapa baris depan di pair dengan waw? Kenapa baris bawah dia pair dengan ya? Pernah tak terfikir alasannya? Kenapa tak waw tu dengan baris atas je? Kenapa tak ya tu dengan baris depan je? Ha. Susah nak sebut tak Ustaz? Ha? Kalau kita pairkan yang depan tu dengan macam susah nak sebut. Itu. Okey, boleh diterima. Kan Jawapan yang itu lebih susah. tepat. Ni lemah Ustaz Ha? Huruf mat ni kan lemah. Ya, tak. Soalan dia kenapa baris atas dia pair dengan alif? Itulah yang tadi saya cakap lah tadi. Ah, Itu saya tahu yang tu je. okey. Mungkin ada Itu yang susah boleh nak jawab? sebut. Bila digabungkan, dia apa joinkan tu bunyi dia macam tak, bunyi dia macam susah nak keluar ke nak sebut. Itulah. Boleh juga, boleh lah, boleh. Cuma kurang tepat lah. Okey. Markah dia Mungkin berapa Ustaz kalau 10? markah 10. Ini masih lagi 3 ni. Aduh. Okey, mungkin Cikgu Ali boleh memberikan jawapan sedikit pandangan. Tak pasti Ustaz. Okey, baik. Inilah dia satu keajaiban, bukan keajaiban, satu apa orang kata kelebihan lah tuan-tuan perempuan dapat bersama saya ni. Okey. So baris atas dan baris atas dan alif mat, kenapa dia dua ni dia pair, kemudian baris depan dengan waw, ya dengan baris bawah, kerana semua ini, semua harakat ini dia adalah huruf. Huruf apa? Baris atas adalah asalnya huruf alif. Baris depan asalnya adalah huruf waw.
Baris bawah asalnya huruf ya. Ha. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan perkataan di sini, kalau saya buanglah baris atas ni. Saya kata saya buang baris atas ni. Tuan-tuan dan puan-puan nak baca apa? Boleh ke baca? Tak boleh baca lah. Boleh juga kan? Call lah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan Boleh. baca qa? Sebab alif tu ada. Sebab Ada ada alif. alif. Betul? Betul tak? Betul lah. Betul tu betul. Ah. Contoh pula yang kedua, kalau saya buang baris depan ni, ada huruf waw je. Nak baca apa? Ku. Ya, Yaqubu. ku. Ah, Auto Ustaz auto iya, auto kan? Ha. Baris bawah ni kalau saya buang, jumpa ya, baca apa? Ila. I. Jadi asalnya baris atas, baris depan, baris bawah itu adalah huruf. Oh, faham. Sebab itu, Hmm. kalau kita kaji sejarah Al-Quran, Al-Quran ada baris dengan titik ke tidak dulu? Tak ada. Asalnya Mana tak ada ada. Ustaz? Tak ada. Betul tak? Ya. So Betul, baris ni betul. datangnya pada bila? Bila ada Okey. huruf tu kita sebut. Kan? Orang dulu-dulu memang terror baca Quran Ustaz. Ya, tak ada baris pun dia boleh baca. ah, Okey, jadi Yes. gitu. So, dulu Al-Quran tak ada baris. Dia pakai huruf. Bila dah berubahnya zaman, dah diperbaharui tulisan Al-Quran tersebut, digantilah huruf tersebut dengan baris. Dan Itu kenapa zaman siapa tu Ustaz Zaman Umar saya Al-Khattab juga kan? Lepas tu. Masa dia orang tengah kumpul Quran. kumpul Quran. ditulis balik. Hmm. Ditulis balik. Pertama dikumpulkan dulu pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Uthman. Dan Abu Bakar tu dah dikumpulkan dalam mushaf-mushaf kerana para sahabat yang menghafal Quran banyak yang syahid. Okay, jadi dah dikumpulkan satu mushaf sahaja pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Satu sahaja, satu dunia tu satu sahaja Quran yang ada. Kemudian diperluas lagi pada zaman Sayyidina Umar. Kemudian diperbaharui lagi tulisannya tersebut pada zaman Sayyidina Uthman. Sebab tu dia kalau kata kita Quran Uthmaniyah kan. ya, Rasam Usmani. Kenapa? Rasam itu tulisan, Usmani itu Sayyidina Usman, bukan tulisan Sayyidina Usman. Maksudnya diperbaharui tulisannya pada zaman Sayyidina Pada zaman Uthman. Usman gitu. Yang itu yang kat Malaysia yang diiktiraf Ustaz. Dia bukannya masalah diiktiraf ke tidak iktiraf. Quran dulu pun kalau bukan Rasam Usmani pun diiktiraf juga. Cuma perbezaan tulisan sahaja. Sebab tu kalau ingat, itu kan saya pernah bahas Al-Quran dulu kalau tulisnya begini, bacanya panjang. Betul? Kan? Kalau sekarang tulisannya begini. Itu perbezaan tulisan sahaja. Bacanya sama. Bukan berarti tulisan begini bacanya pendek. Baca yang ini bacanya panjang. Bukan. Tetap bacanya sama. Hanya perbezaan pada tulisan. Okey? Baik. So, kalau kita nak cerita pula bab tulisan, okay, baris atas kenapa bentuknya begini, baris depan kenapa bentuknya begini, baris bawah kenapa bentuknya begini, kan? Kan makin panjang sesi kita, tak habis Ramadan nanti pun belum selesai lagi. Kena buat kursus lain ni. Kena buat kelas lain Okay. Ustaz. Tu lain cerita lah pula. Kalau Okay. Ustaz buat kelas lain, saya orang pertama cop. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, saya usahakan. Okay, baik. So, begitu. So, kita nak cerita tadi tentang makhraj rongga tadi. Jadi, bila baris atas dan huruf-huruf, baris atas dan juga alif, kemudian baris depan dan juga waw, baris bawah dan juga ya, itu adalah satu makhraj yang sama. Okey, jadi rongga kerongkong dan juga rongga mulut dia adalah rongga kerongkong dan juga rongga mulut tempat-tempat terbentuknya suara ataupun ialah suara lah, suara alif mat dan juga baris atas ataupun waw mat dan juga baris depan, baris bawah dan juga ya mat, dia adalah satu tempat. Okey, kerana asalnya adalah satu benda yang sama. Tu.
So, dia punya kawasan luas. Okay? Kawasan dia luas. Makhraj dia luas. Itu kita sebut tadi dengan makhraj muqaddar. Yang kedua, disebut dengan kerongkong. Okay, makhrajnya di kerongkong. Yang mana kerongkong ni dia dah start bagi-bagi dah, nampak tak? 3 makhraj khas pada bahagian kerongkong. Tadi tak ada kan? Tadi dia satu tu je. Yang ini dia dah bagi dah 3 siap-siap. Ada bahagian pangkal, ada bahagian tengah, ada bahagian hujung. Sebab tu kita katakan dia makhraj muqaddar. Kerana ada tempat yang kita nak tentukan di mana huruf tersebut dibentuk. Okey, di satu bahagian secara secara umum dibahagi lagi dengan lebih detail. Okey, di kerongkong secara amnya, kemudian di kerongkong tadi dibahagi lagi dengan detail iaitu pangkal, tengah dan juga hujung. Ustaz, ada yang Ustaz lain lah. Saya dengar lah kat TikTok, dia tak sebut pangkal, dia sebut kerongkong bawah. Boleh Sama Ustaz? je. Yelah. Kerongkong bawah ke, kerongkong dasar ke. Okey, sebab kalau disebut, kalau dalam bahasa Arab dia adalah aqsal halaq. Paling bawahnya. Okey, paling bawahnya kerongkong disebut dengan aqsal khalqi. Kalau paling hujungnya kerongkong disebut dengan adnal khalqi. Itu pembahasan, itu nama-nama di dalam bahasa Arab lah. Okey, so ini kita sebut dalam untuk mudah faham, kita sebut bahagian pangkal, tengah dan juga hujung. Baik. So, pangkal kerongkong, apa terbentuknya huruf? Iaitu huruf hamzah dan juga huruf ha. Okey, di situ tekanan yang ada. Bila kita sebut huruf hamzah, jangan sebut nama dia. Hamzah bukan. Dan jangan sebut bunyi dia. Jangan sebut bunyi dia. A, I, U. Kita takkan dapat. Kita sukunkan dia. Bila kita nak sukunkan dia, kita perlu satu huruf yang berbaris di depan dia. Okey, contoh kita kata ambil huruf ba berbaris atas. Kita letak hamzah yang sukun setelahnya. Maksudnya begini. Ba baris atas, sukunkan hamzah. Gitu. Jadi baru kita dapatkan makhraj huruf hamzah tadi. Ba, ba, ba. Di situ. Okey, di bawah. Ba, ba. Ba. Ha. Ba. Sebab tu suara dia jangan sampai naik ke atas. Bila naik ke atas tengah, dia akan jadi huruf ain. Ba, ba. Nampak? Tu bezanya hamzah dan ain. Kemudian, sama satu makhraj dengan huruf hamzah iaitu huruf ha. Ha bulat, ha simpul. Apa lagi namanya? Kalau saya nak mudahkan orang faham, nak seru sebutan dia, saya panggil dia ha ketawa. Kalau ha ketawa. Kenapa ha ketawa? Kerana kalau kita ketawa bunyinya ini. Ha 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 ha. 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 Ha ha. Ha ha Cuba ha kalau ha. tuan-tuan perempuan ketawa pakai bunyi ha ni. Pelik tak? Ha 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 ha. Di praktisnya dia. Play on, tekak. Betul lah. Kan? Ha ha Jadi ha ha. ha ha ha. Itu Ha kan. ha 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 ha. Okey. Jadi nak mudah fahamnya gitu. Jadi suara ha tu dia juga di bawah, sama dengan hamzah tadi. Ha, bah, bah, bah. Nampak? Okey. Yang kedua, tadi pangkal. Yang kedua, bahagian tengah kerongkong. Keluar daripadanya huruf ain dan juga huruf ha. Nah, bila kita sebut huruf hamzah, ba, ba, kerongkong kita ni tak bergerak tuan-tuan perempuan. Kalau perhatikan dia tak bergerak. Ba, ataupun huruf ha, bah, bah. Dia tak bergerak kerongkong ni. Tapi bila di bahagian tengah kerongkong, kita sebut huruf ain ataupun huruf ha, maka dia akan bergerak. Halkum tu akan ternaik ke atas. Bah, bah. Nampak tak? Perasan ke tak perasan? Kalau lelaki sedanglah Ustaz, ada halkum. Perempuan tak ada halkum. Yelah, maksudnya tu kan boleh tahu cara nak menyebutnya. Bah. Bah. Nampak tak? Dia bergerak. Kan? Kemudian ain, contoh ain pula. Ba', Ba. ba'. Ba. Okay? Kita boleh rasa lah. Kita letak tangan kat sini, dia bergerak naik ke atas.
Ha. Ha. Ah, Ah, okey. ah, ah, ah. Gitu. Boleh? Boleh, boleh. Baik. Boleh, boleh. Cuma ni Kemudian, Ustaz, ya. yang saya belajar ni dia bezakan macam mana nak sebut ha dengan ha tu dia kata Ustazah Quratu kata kalau ha angin keluar dulu, ha pedas tu kan. Angin Ya. keluar dulu baru sebutan, baru. Ah, Kalau ha tu dia serentak. Ha ya. bulat tu dia serentak. Ya, betul. Itu nanti masuknya ke sifat. Ini kita cerita makhraj. Betul dah tu. Cuma nanti termasuknya ke sifat. Okey, dia dua-duanya berangin. Hamzah dan ha bulat dan juga ha pedas, dia dua-dua berangin. Tapi anginnya berbeza. Kalau ha bulat, anginnya tu seiring dengan suara. Kalau ha pedas, angin dia keluar dulu baru diiringi suara. Ha, ha. Kan beza tu. Tu nanti dia bahagian sifat kita ceritanya. Okey? Baik, terima kasih Puan Asmah. Itu satu masukan yang inilah satu jawapan yang baik. So, itu dia punya sifat. Betul, dia punya sifat, tapi nanti dia punya makhraj berbeza. Okey. Makhrajnya sama je. Ha dan ha pedas, ha pedas dan juga ha bulat, dia sama makhrajnya. Okey, tapi dia punya dia sama makhraj pula, sorry. Dia sama sifatnya, tapi makhrajnya berbeza. Okey. Dengan cara sebutan. Nanti kita tengok pula apa dia sifat. Baik. Sekejap eh. Okey. Yang ketiga pula, bahagian hujung kerongkong. So, kerongkong dia terbahagi kepada tiga. Tadi pangkal sudah. Kemudian bahagian tengah pun sudah. Sekarang yang paling hujung. Bahagian hujung di mana? Itu tempat keluarnya huruf ghin dan juga huruf kha. Yang mana dua huruf ni? Okay, ghin dan kha ni, dia punya suara di hujung kerongkong. Okay, di hujung kerongkong. Dia dekat-dekat dengan pangkal lidah. Kalau kita tengok dekat gambar raja. Ni. Ni kalau dalam ni dia kurang tepat sikit dia sebenarnya dia punya apa tanda ukur tu. Okey, sepatutnya hamzah dan ha dekat sini, ain dan ha dekat sini, kha dan ghin dekat sini. Gitu. Dia kurang tepat sikit. Okey. Apa nama? So beginilah gambarannya. Jadi ghin dan juga kha dia berada di sini. Okey, yang mana ada menurut ulama juga huruf kha ini dia bukanlah huruf yang berada di kerongkong. Dia termasuk huruf yang berada di pangkal lidah. Okey, menurut pendapat ulama yang lain, huruf kha bukan huruf kerongkong, tapi huruf yang berada di lidah. Kerana dia di hujung sini. Okey. Tapi pendapat yang muktamad adalah bahawasanya huruf ghin dan juga huruf kha adalah huruf yang berada di pangkal di hujung kerongkong. Okey. Baik. So dah terbahagi kan kawasan-kawasan yang dapat kita detect daripada kerongkong tadi. Itu yang disebut dengan makhraj muqaddar tadi. Boleh faham? Boleh. Boleh eh? Okey, baik. Yang ketiga disebut dengan lisan. Okey, 10 makhraj huruf khas pada bahagian iaitu lidah pula dia terbahagi pada 10 bahagian. Iaitu 10 makhraj huruf 10 makhraj ataupun tempat khasnya. Iaitu ada di pangkal lidah, kemudian di pangkal lidah ada dua. Okey, pangkal lidah tu dia ada depan sikit, ada belakang sikit. Okey, kalau kita tengok bahagian pangkal lidah bertemu dengan bahagian anak tekak. Keluar daripada situ huruf qaf, di paling belakang. Ak, ak, ak. Nampak tak? Dia pergi ke bahagian anak tekak. Pangkal lidah kita tu dia pergi pangkal anak tekak. Kalau nak tunjuk contoh, sekejap. Ha. Oh, special lah kelas 9 perempuan ni. Memang saya bagi kau-kau je. InsyaAllah, saya kongsikan apa yang saya tahu. Baik, so
Ni Oh, pangkal lidah. Nampak tak? Silau ke? si ada Silau model. Okey. Silau sikit. Okey je. Okey, boleh. Baik, ini pangkal lidah. Pangkal lidah kita ni berada di belakang sekali. Okey, ni pangkal lidah. Tempat bermulanya lidah, itu disebut dengan pangkal lidah. Okey. So, ni pangkal lidah, dia pergi ke mana? Dia pergi ke bahagian anak tekak. Sini tak sampailah ni, dia punya sampai sini je. Dia bahagian anak tekak kat sini. Kalau dipanjang sikit lagi, dia punya apa contoh ni, dia kat sini. Okey, di bahagian anak tekak ni. Situ makhraj huruf qaf. Okey. Adapun depan sikit, dia pangkal lidah juga, tapi dia bertemu bahagian hadapan anak tekak. Keluar daripada situ huruf kaf. Okey. Keluar daripada situ huruf kaf. Berarti dia depan sikit daripada qaf. Sebab tu huruf qaf dia ada qalqalah, huruf kaf dia tak ada qalqalah. Aq, eh, ak. Dia tak ada qalqalah huruf kaf. Okey. Kalau qaf ada, kaf tak ada. Gitu. Yang ketiga, salah satu bahagian sisi lidah sama ada sisi kiri atau kanan bertemu dengan gigi geraham atas keluar daripadanya huruf dad. Ni huruf musuh Asia orang kata. Musuh orang Asia ni huruf dad. Sebab apa? Sebab dalam ejaan kita, dalam bahasa kita tidak menggunakan huruf dad. Kan? Paling D je. Kan? Eja Ramadan pun guna D. Ya. Adalah apa? Sebab tu kalau kita tengok orang eja Ramadan nak samakan dengan bahasa Arab tu guna DH. Kan? Sebenarnya tak perlu sebab memang ejaan kita tidak ada sebutan huruf dad. Okay? Jadi kita berpandukan kepada huruf D je lah. Tapi sebab tu huruf dad, dia ada makhraj tersendiri dia. Makhraj di mana? Iaitu di sisi lidah. Mana sisi lidah? Okey, sisi lidah ni. Ni sisi lidah. Okey, sini. Dia pergi ke mana? Pergi ke geraham atas. Ni. Tepi bukan bawah. Tepi. Sini atau sini. Kiri atau kanan. So kita angkat kiri atau kanan lidah, sisi lidah kita. Di situ akan terjadinya bunyi huruf dad. Al, al, dia tak perlu muncung. Al, tak. Al, al, gitu. Boleh ke boleh? Lidah tu memang kena ke tepi Moncongkan kan? mulut Ustaz. Tak reti sebut sekarang dah insyaAllah. Macam mana? Masa tak belajar, saya sebut dot tu moncongkan mulut. Jadi bila dah belajar ni baru tahu tak boleh moncong, salah. Okay, dia tak perlu muncung. Okay, sebab dia punya makhraj di lidah, bukan di bibir. Kalau bibir baru kita bergerakkan bibir, kan? Jadi kita tak perlu gerakkan bibir kita. Dia punya pada lidah sahaja. Ya, Dr. Syaril ada soalan ke? Tak, maksudnya huruf dot dia punya sebutan dia memang sisi lidah. Ya. Salah satu. Ya, salah satu. Kalau nak fasih, kiri kanan. Hebatnya. Macam mana buat tu? Sebab tu kalau orang yang paling fasih menyebut huruf dad adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah afsahul lisan afsahun nas yantiqul harfud dad. Iaitu orang yang paling fasih menyebut huruf dad adalah Nabi Muhammad. Okey? Disebutnya tu kiri dan kanan ternaik. Al al kita boleh juga. Okey, tapi tidak sesempurna Nabi Muhammad. Ada yang kadang-kadang kiri saja, ada yang kanan saja. Kan? Jangankan kiri kanan, sampai menyot mulut pun ada. Au au au. Ni dah kenapa ngaji Quran ke kena stroke ni? Saya belajar sebut dot tu sebab saya gabungkan dengan alif. Baru saya boleh sebut. Kalau tak memang macam susah juga. Okey, baik. Jadi kan baru. Ya. Jadi begitu. So, cara nak sebut dia mula-mula memang agak susah. Kan cuba kita buat bunyi dia tu, bunyi dad ni dia ada satu bunyi yang khusus, iaitu bunyi dia gini. Dengar tak? Tu sisi lidah kita tu dah ditekan sebenarnya. Al, al, dia ada
suara tu. Itulah suara huruf dad. Okey? Baik. Seterusnya, yang keempat, bahagian tengah lidah bertemu bahagian lelangit atas, keluar daripadanya huruf jim, shin dan juga ya. Okey, ya berbaris ataupun ya lin. Jadi tiga huruf ini dia berada di tengah lidah. Mana tengah lidah? Tengah lidah sini. Sebaik saya bawa benda ni. Sekejap, Alright. So tengah lidah mana? Tengah lidah ni. Ni kawasan tengah lidah. Okey. So terbentuknya huruf jim kat sini, huruf ya kat sini, huruf shin kat sini. Dia pergi ke mana? Pergi ke langit atas. Okey, dia menyentuhnya di sini. Kalau kita tengok muka surat seterusnya, dia kat sini. Okay, ni dia kurang tepat sikit gambar rajah ni. Dia ambil ni yang contoh yang ni. Dia sepatutnya begini Dia sepatutnya begini lidah tu. Sepatutnya lidah tu begini. Okay, ni contoh keras ni. Contoh gambar dia kaku. Okay, kalau dijelaskan satu-satu, lidah kita tu tengah kita terangkat gini. Gitu. Okay, jadi dia di sini. Naik tu di tengah lidah. Okay, boleh? Baik. Itu adalah makhraj huruf jim, shin dan ya. Yang kelima, salah satu bahagian sisi lidah ada sisi kiri atau sisi kanan hujung lidah bertemu gusi atas, keluar daripadanya huruf lam. Huruf lam pula dia guna sisi hujung lidah. Mana sisi hujung lidah? Ni sisi hujung lidah. Ni. Ni sisi hujung lidah. Hujung lidah sini. Sisi hujung lidah sini. Sisi lidah sini. So sini sisi, sini hujung sisi, sini hujung lidah. Itu. So kiri ataupun kanan kita, sisi hujung lidah kiri atau kanan, dia pergi ke gusi atas. Itulah makhraj huruf lam. Okay, sebab tu dia ada satu sifat namanya inhiraf nanti. Dia melencong. Okay, sebab tu suara lam tu dia ada l, 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 l. Dia gitu. Okay. Baik, seterusnya pula bahagian hujung lidah bertemu bahagian lelangit atas hampir ke tengah lelangit, keluar daripadanya huruf ra. Guna hujung lidah tapi dia huruf ra ni dia guna hujung lidah tapi bukan hujung betul Dia kat sini tu lah perempuan. Ni. Okay, dia dekat sini. Hujung lidah tu dekat sini tapi di bahagian bawah. Ni. Ya, apa dia silau sikit. Dia kat sini Ni. Nah, ni. Ni, kalau kita angkat lidah kita, dia bahagian sini. Di bahagian bawah ni, dia pergi ke mana? Pergi ke langit atas. Okey? Jadi bunyi dia akan jadi ar, ar, ar. Kalau kita sebut tu, dia bunyi dia Bismillahir, hir, ru, 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 rah. Gitu. Okey? Itu suara huruf ra. Dan makhraj huruf ra. Baik. Faham ke dulu sampai sini? Alhamdulillah. Kasih Ah, Ustaz. so jelaslah kita mana-mana bahagian ataupun makhraj huruf yang seharusnya kita sebut dengan betul. Okey, kalau kita tak sebut huruf dengan betul, maka kita membaca Al-Quran dengan sebutan yang kurang tepat. Okey, boleh jadi tertukar huruf. Bila dah tertukar huruf daripada kesalahan yang tidak seharusnya. Ya. Yang mana kesalahan seharusnya kesalahan itu bukanlah kesalahan jali. Oleh kerana kita salah sebut huruf, maka dia jadilah kesalahan jali. Okey, kerana tertukar huruf. Baik. So, itu adalah makhraj sampai huruf ra. Seterusnya, boleh nak lanjut lagi ke macam mana? Ustaz, sampai habis. Sampai habis lidah? Ke sampai habis terus?
Okey, Saya tak apa. je mana-mana. Ikut Okey, tak ikut apa. inilah. Hmm. Baik, kita sambung sikit lagi lah kalau macam tu. Okey, seterusnya bahagian hujung lidah bertemu bahagian langit atas yang hampir ke gusi atas keluar daripadanya huruf nun. Nah, huruf nun ni tuan-tuan kena tahu. Sebab apa? Sebab banyak bacaan Al-Quran yang berkaitan dengan nun. Nun mati, kan? Dan nun mati tu pula macam-macam dia punya hukum. Ada idgham, ada ikhfa, ada izhar. Kan? Jadi bila kita tak tahu di mana bahagian huruf sebutan huruf nun yang betul, maka sebutan kita pun jadi tak betul. Baik, mana-mana tempat makhraj huruf nun? Makhraj huruf nun dia berada di hujung lidah bertemu langit atas. Hujung lidah tadilah hujung lidah ni. Okey, hujung lidah. Dia guna hujung lidah ni. Kalau tadi ra tadi hujung juga tapi dekat bawah. Okey, bawah sini. Ni ra. Okey, nun dekat sini. Okey. So, dia pergi ke mana? Pergi ke bahagian langit atas yang hampir ke gusi. Ada yang mengatakan juga dia pergi ke gusi terus. Okey, tempat sentuhan dia sama dengan huruf lam. Ada yang kata sama dengan huruf lam, ada yang kata tidak sama dengan huruf lam. Dia hampir, hampir. Kalau lam dekat sini, dia kat gusi. Kalau nun dia belakang sikit. Gitu. Okey. Jadi di situ makhraj huruf nun. Bila kita sebut an an kita rasakan dulu di mana tempat sentuhan lidah kita. Okey, bahagian mana kita guna, kemudian sentuhannya di mana. Seterusnya, bahagian hujung lidah bertemu dengan bahagian pangkal gigi kacip atas keluar daripadanya huruf ta, dal dan juga ta. Ni dia guna, dia sentuh dekat hujung lidah juga tapi dia pergi ke pangkal gigi kacip atas. Pangkal gigi kacip atas. Mana dia pangkal gigi kacip atas? Pangkal gigi kacip atas tu ni. Ini. Ni gigi kacip. Ni yang belah atas. Pangkalnya mana? Ni. Di sini. Sentuhnya di sini. Kalau Tempat tumbuh gigi, keluar gigi Ustaz. ya betul di sini. Kalau lam dia guna hujung lidah dekat gusi. Kalau nun dia dekat hampir ke gusi. Kalau ra dekat sini. Dia makin lama makin ke belakang. Okey, kalau kita baca daripada atas, daripada belakang, depan sikit, makin depan. Itu. So daripada huruf ra tadi, kemudian pergi ke nun, kemudian pergi ke lam, okey, kemudian pergi ke uh, ta, dal dan juga ta. Okey. Jadi bunyinya ta, at, at, ad, at, ta. Gitu. Okey. Itu makhrajnya. Yang seterusnya, bahagian hujung lidah dikeluarkan sedikit bertemu dengan hujung gigi kacip atas, keluar daripadanya huruf tha, za dan juga dha. Okey, untuk tiga huruf ni tuan-tuan dan puan, tha, za, dha, secara mudahnya kita nak faham, hujung lidah kita, dia pergi ke hujung gigi kacip atas, sini. Dia pergi ke sini. Okey, dia hujung sini. Kalau tadi, ta, dal, ta dekat sini. Belah dalam. Jangan pergi kat luar pula. Memang betul pangkal gigi kacip atas kat sini pun pangkal gigi kacip atas juga. Tapi belah dalam lah. Jangan pergi kat luar. Kan tersembur lidah tu. Jadi dia dekat sini. Okey. Dekat pangkal hujung gigi kacip atas. Itu keluar daripada situ huruf ta, za, Allah. Yang mana kita ketika sebut tiga huruf ini. Wajib kena keluarkan sedikit hujung lidah. Okey. Tak boleh tak keluar. Mesti kena keluarkan. Sa, za, la. Dia kena keluarkan. Okey, kalau tak keluar berarti tak betul, kurang tepat. Boleh? Dan yang terakhir, bahagian hujung lidah bertemu bahagian pangkal gigi kacip bawah keluar daripadanya huruf zai, huruf sin dan juga huruf sad. Okey, tali pergi ke atas, kan? Sekarang pergi ke bawah. Pangkal mana? Okey, pangkal kat sini juga, tempat tumpu gigi. Okey, jadi hujung lidah pergi ke pangkal gigi kacip bawah. Keluar dari situ huruf zai, huruf sin dan juga huruf sad.
Jadi bila kita sebut huruf sin dan juga huruf tha, mesti ada perbezaan kerana beza pada makhraj. Begitu. Jadi jangan samakan sebutan huruf sin dan juga sebutan huruf zai. Sebutan huruf tha. Huruf zai dengan huruf zal. Jangan samakan. Okey? Sebab dia berbeza makhraj. Boleh? Ustaz, maknanya bahagian lidah ni huruf dia banyak, Ustaz. Ya. Lidah ada 18 huruf. Hmm. Kat sini Kenapa 10. huruf yang ada di lidah paling banyak? Pernah ke terfikir? Kenapa huruf di lidah yang paling banyak? Kawasan dia luas, Ustaz. Ah, Kawasan dia luas. ha. Kan, dia meliputi apa tu, Ustaz? Kita tanya Dr. Syaril lah. Kalau tak ada Kawasan lidah memang tak boleh cakap kan. Jadi Kerana lidah lah yang membentuk segala lebih banyak perkataan. perkataan. Sebab itu kata orang apa nama? Apa Allahumma salli Muhammad apa pepatah Melayu tu? sedangkan lidah lagi tergigit. Itu Bukan. bukan. Nah, ini lain ni. Ustaz, satu lagi saya nampak bahagian lidah ni dia akan melibatkan bahagian lain. Contoh dia akan bertemu dengan langit, dia akan bertemu Ya. dengan gigi. Kan, Ha, dia bertemu dengan apa lagi banyak kan bahagian-bahagian yang kat situ. Tu yang ya. banyak huruf kan. Dia banyak tempat pertemuan dia. Hmm. Okey, jadi kenapa huruf di lidah ni yang paling banyak? Kerana situlah paling banyaknya terbentuk huruf. Ataupun kita kata kan pepatah Melayu tu apa kerana mulut badan bukan kerana mulut apa lembut lidah dari tu lembut lidah dari Lembut gigi. gigi lah. Eh, apa saya pun dah lupa dah. Lembut gigi dari lidah. Itu kan istilah. Kan berarti seharusnya yang lembut tu kan lidah bukannya gigi kerana lidah kan banyak apa membentuk huruf-huruf. Okey. Dan ada satu syair dalam bahasa Arab. Ni kalau tuan-tuan dan puan nak catat silakanlah. Okey. Dia punya syair tu um, nak saya kongsikan ke tak nak? Nak. Okey, Mana sekejap. tahu saya boleh ajar cucu saya. Okey, sekejap. Saya tukar skrin dulu. Okey. Baik. Tak apa, kita santai-santai je hari ni sebab kita dah nak habis. Kan? Okey, baik. Allahumma salli Muhammad. Sekejap, saya lupa pula dia punya permulaan. Uh, apa dia punya permulaan? Okey. Jaha jarha. Okey. Jarahatul. Okey. Jarahatul lisan laha iltiam. Eh. Ya, saya tulis ni saya ingat jadi payah sikit nak ni. Dalam puan sebab dia guna skrin kat sini jadi susah sikit. Apa pula? Terbalik. Jarahatul ni ra Jarahatul lisan lahal iltiam. Ish. Ya. Wala yaltaim. Satu tinggal. Wala yaltaim ma jara al lisan. Satu patah bukan syair lah, dia pepatah Arab.
Ma. Ni ma. Jarahatul lisan lahal iltiam wala yaltaim ma jaharal lisan. Saya tak tulis harakat lah. Tuan perempuan boleh tuliskan sendiri. Saya bacakan je. Jarahatul lisan lahal iltiam. Okey, lahal tiam. Lahal tiam. Ni mati terus. Jarahatul lisan lahal tiam wala yaltaim ma jaharal lisan. Apa maksud dia? Luka di lidah boleh disembuhkan. Wala yaltaim ma jarahal lisan. Akan tetapi, luka disebabkan lidah tiada kesembuhan. Ush. Tu. Okey, jadi hati-hatilah kerana lidah lah banyak memberikan kita orang kata dosa lidah tu banyak. Mudah kata. Itulah Ustaz, kerana mulut badan binasa. Kerana mulut badan Ya. binasa. Okey. Baik, jadi itu. Okey, ni dah jauh dah pergi ni. Okey, tak apa. Okey, so sampai di situ dulu di lidah. Yang mana lidah paling banyak sekali huruf-huruf dibentuk. Okey. Kemudian, sikit lagi lah saya habiskanlah alang-alang tu. Baik, yang keempat iaitu dua bibir. Dua bibir, dua makhraj huruf khas pada bahagian dua bibir iaitu bibir dalam keluar daripadanya satu huruf iaitu daripada perut bibir bawah bertemu dengan huruf gigi kacip atas daripada keluar daripadanya huruf fa. Huruf fa ni dia menggunakan perut bibir bawah. Maksudnya itu bibir kita yang belah dalam. Okey, kalau bibir kita ni bibir, okey, bibir kita begini kan. Dia di bahagian dalam sini. Okey, di bahagian dalam sini, bahagian bawah sini, dia pergi ke mana? Pergi ke hujung gigi kacip atas. Ada sini. Dia sentuhnya gitu. Okey. Dia bukan begini, bukan kedua-dua bibir, bukan. Di sini sahaja. Okay, jadi bila kita sebut huruf fa, af. Af. Nampak tak? Af. Dia guna bibir bawah dalam yang belah dalam pergi ke hujung kacip atas. Af. Af. Gitu. Okey. Kemudian yang kedua, bibir luar keluar daripadanya tiga huruf iaitu huruf mim, huruf ba dan juga huruf waw. Kalau mim dan ba kita rapatkan kedua-dua bibir, bezanya ba lebih kuat, okey, lebih kuat dia punya tekanan sedikit lebih kuat daripada mim. Kalau mim sedikit lebih ringan. Okey, up, up. Nampak tak beza kan? Sama-sama rapat, cumanya tekanannya berbeza. Kalau waw pula, dia kedua-dua bibir. Tapi dia dimuncungkan. Dia dimuncungkan. Okey, dia muncungkan dia punya bibir. Au. Au. Nampak tak? Okey, kalau kita tak muncung, maka dia tak jadi sempurna huruf waw. Boleh bunyi. Au. 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 Boleh bunyi, tapi tak sempurna. Au. Au. Gitu. Okey. Baik. Itu makhraj yang di bibir. Dan yang terakhir, rongga pangkal hidung. Okey, rongga pangkal hidung iaitu satu makhraj khas iaitu keluar daripadanya suara sifat dengung yang mana merupakan sifat huruf nun dan juga huruf mim. Okey, maksudnya tu rongga pangkal hidung ni daripada pangkal hidung lah dia keluarnya. Okey, daripada tempat hidung tu. Dia termasuk daripada makhraj muqaddar. Okey. Kerana dari situ dia terus keluar suara dengung. Okey, yang ada pada huruf mim dan juga huruf nun. Boleh ke boleh? Ustaz, maknanya mim dengan nun tu dia ada dua tempat kan? Dua tempat maksudnya dua makhraj. Dua makhraj lah. Maksudnya dengan pangkal hidung lagi satu tadi apa tadi? Nun kalau nun hujung lidah, kalau mim bibir. Hujung Okey. lidah. Untuk makhraj dia, makhraj mim dan nun makhraj. Ingat, makhraj dia kalau mim di bibir, kalau nun di hujung lidah. Untuk dengung, ini adalah sifat. Nampak tak? Sifat dia, suara. Sifat. Betul. Tapi dia termasuk daripada makhraj. Makhraj khas. Ya, bukan makhraj khas.
dia termasuk daripada makhraj, dia ialah makhraj khas lah, tapi dia daripada makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar. Betul, makhraj muqaddar. Okey, beza dengan makhraj muhaqqaq. Kalau makhraj muhaqqaq dia ada tempat tertentunya yang tadi kita bahas daripada bibir, lidah dan juga kerongkong, itu semuanya dia masuk daripada makhraj muhaqqaq. Boleh ke boleh? Boleh Ustaz. Ustaz, InsyaAllah. terima kasih Ustaz. Ni saya Terima ulang kasih. kaji je, Ustaz. Okey. Cikgu Ali, ada ke tu? Ah, dulu belajar dengan Ustaz Badrun juga Saya Ustaz. Ya, betul. Pernah dibahas ke? Ya, pernah juga. Pernah dengar. Baik. Okey, Yelah, Alhamdulillah. lupa je lah. Lama dah tak ni lah. Tak apa, kita refresh. Ada satu soalan Ustaz. Ya, saya silakan. Ya, baik. Macam Ustaz sebut tadi, huruf nun sukun, makhraj sentuhan ujung lidah dengan lelangit. Tapi ketika ikhfa tu, kita tahu ujung lidah dia tak sampai. Jadi boleh kata ketika ikhfa makhraj yang dah berubah? Tak. Dia tetap tak berubah. Dia hanya disamarkan sahaja. Sebab still lidah kita tu terangkat ke atas. Cuma dia terapung sahaja. Dia tak betul-betul menyentuh. Bila kita sebut huruf nun, dia rapat. Tapi bila kita ikhfa, dia agak terapung. Tapi masih lagi dia menghala ke arah makhrajnya. Cuma tiada sentuhan. Gitu. Ya. Dia masih lagi pergi ke makhraj huruf nun tersebut. Okay, kerana disamarkan. Sebab tu nanti bila kita tengok definisi ikhfa adalah menyembunyikan. Okay, menyembunyikan sebutan huruf nun. Sebab dia nak pergi ke mana? Dia sembunyikan, dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke makhraj huruf seterusnya. Jadi dia dah standby dah daripada situ. Daripada dia terapung tu ada standby nak pergi ke mana? Nak pergi ke huruf ta, nak pergi kepada huruf sin, nak pergi kepada huruf qaf dan sebagainya. Baik. Boleh? Baik, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Okey, jadi sampai sini dahulu. InsyaAllah kalau ada masa yang lebih panjang, saya akan jelaskan dengan sebaik mungkinlah kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey. Yang mana saya sempat lah, yang mana tak sempat, tuan-tuan dan perempuan kalau nak lebih dalam lagi, nak lebih lanjut lagi, bolehlah join kelas kita untuk dapatkan pembahasan yang lebih mendalam. Okey. Tak kira lah di kelas kita ataupun di kelas mana-mana, yang penting tuan-tuan dan perempuan jangan berhenti untuk belajar. Okey. Pesan saya itu sahaja, insya-Allah. Baik. Ada soalan lagi? Yang saya jelaskan semua ni, siapa dia yang pertama kali dengar? Ustaz, terima kasih mengajar sebab saya dah pernah belajar cuma tak ingat betul-betul kan. Setakat bila baca tu sebab dah biasa baca tahulah bunyi tu keluar kat mana, tapi bila diajar balik semula macam ni baru macam betul-betul ingat balik. Benda ni memang kena refresh sebenarnya. Ya, betul. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi itu adalah sama-sama kita murajaah. Saya pun murajaah balik ni, mengajar tuan perempuan ni pun mengajar apa orang kata ulang kaji semula. Baik, insya-Allah sampai sini dahulu. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan lagi, kita tangguh dulu tadarus kita pada hari ini. Okey, pertama kita tutup dulu kita punya tadarus dengan Sadaqallahul Azim. Muka surat terakhir tadi, muka surat Wish. Muka surat 563. Okey, so yang terakhir 563 lah. Nanti kita sambung lagi. InsyaAllah. Dah 29 dah. Tuan-tuan perempuan jangan takut 29 dah ni. Habis sampai je 25 insyaAllah. Sebab saya nak kejarkan 25 tu hari Sabtu. Jadi tuan-tuan perempuan ada yang banyak cuti. Jadi boleh sama-sama. Kalau kita habis awal sangat nanti kesian yang lain. Itulah Ustaz Puan Zaitun kata dia sekarang tengah ujung-ujungnya sibuk. Jadi kalau boleh yang khatam tu buat hari cuti lah. Baik, insyaAllah. Okey, kita tangguh dulu kita punya tadarus dengan tasbih kafar.